hari ni kita akan ke Wat Lempeng Temiang. Let's go. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya akan bawa anda ride ke gerai Wat Lempeng, Highway Temiang untuk sarapan pagi. Okay, let's go. Okay guys, sekali-sekala kita ride solo ni, kadang-kadang dia punya feel tu lain macam sikit. Kita rasa kita tak payah nak tunggu-tunggu kawan, kita bebas, kita nak gerak, kita gerak, kita nak explore, kita nak berhenti. Dia lebih kepada ketenangan jiwa kita. Ride bersama kawan-kawan juga penting, sebab kita manusia, kita perlukan sosial dan bercampur. Alright, sekarang kita dah masuk Highway Temiang Pantai. Highway ni kalau waktu pagi memang menarik lah, dengan view yang cantik, berkabut dan suasana sejuk. So anda patut cuba. Setiap kali saya datang ke Highway Temiang ni, pasti saya akan jumpa grup-grup motor yang akan ride ke sini. Mereka ride untuk makan lempeng dan juga ride ke Rembau, Kuala Pilah. Okey, di penghujung simpang 3 Highway Temiang, anda ambil kanan. Daripada simpang 3 tu lebih kurang 2.5 km anda akan jumpa gerai Wat Lempeng di sebelah kiri. Okey, kita dah sampai ke gerai Wat Lempeng Temiang Pantai. Gerai kampung je. Boleh tengok suasana. Parking memang banyak lah, tapi time ramai orang, parking pun terhad juga. Alright, jom kita masuk tengok apa menu yang ada. Alright, ini menu minuman dia, minuman lokal. Ini pula menu makanan dia. So ada pelbagai lah selain daripada lempeng saja. Lempeng, gulai semalam. Alright, ini dia sarapan saya pagi ni. Lempeng, gulai semalam. Gulai semalam ni bukan gulai dia buat semalam, tapi dia masak tu lama. Dia masak daripada semalam, baru hari ni boleh makan lah. Kita cuba lempeng ni. Saya dah pernah beberapa kali datang sini. Alright. Okey, selain daripada gulai semalam, ada juga gulai kari kambing, pun sedap juga. So anda patut cubalah. Selain daripada lempeng ni, ada juga menu-menu lain. Okey, gerai Wat Lempeng ni buka seawal 8.30 pagi dan tutup sekitar jam 11.30 atau 12. Okey, kita dah sarapan, dah kenyang. So tiba masa untuk kita balik lah. Okey, itu saja video dari saya. Jumpa lagi dalam next ride. Okey, bye. Jika anda suka video saya, jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Bye.